Tapi sebelum tu, Ibu Bayaya, saja nak ingatkan diri saya dan kita semua betapa salah satu rezeki yang Allah berikan kepada kita ni, dia ada pelbagai martabat. Kata Syekh Mutawalli Al-Sya'rawi, rezeki yang paling rendah martabat maknanya rezeki ni dia punya martabat yang paling rendah sekali. Dia ada banyak martabat, kata Syekh Mutawalli Al-Sya'rawi. Martabat rezeki paling rendah sekali adalah harta dan duit. Maknanya kalau kita dapat harta, kita ada duit, itu rezeki. Tapi rezeki itu level dia martabat paling rendah. Dan martabat paling tinggi dalam rezeki adalah kesihatan. Hari ini kita dapat datang surau, dapat sujud, dapat rukuk, dapat solat jemaah, berjalan masuk ke surau, ni semua adalah rezeki yang tinggi, yang duit pun tak boleh nak beli. Kalau orang tu dia kaya macam mana pun, billionaire pun, dia kalau dia sakit kronik, dia tak boleh bayar doktor, ni saya bagi saya 10 juta ni, bagi saya sihat hari ni, buanglah sakit-sakit saya, belum tentu boleh sihat. Sebab itulah ibu-ibu, betapa kita ni kaya kerana kita ni Allah berikan kesihatan, boleh bekerja. Bayangkan kalau kita tak sihat, orang pun tak nak ambil kita kerja. Bayangkan kalau kita tak sihat, macam mana kita nak jaga dan cari nafkah kat luar. Bayangkan kalau kita tak sihat, macam mana kita nak tunaikan ibadah kita dengan sempurna. Dan itu rezeki yang paling tinggi. Dan Syekh Mutawalli Al-Sya'rawi sambung lagi, martabat rezeki yang paling terbaik adalah mempunyai anak-anak yang soleh dan solehah.